Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bursa Malaysia dan nilai ringgit dijangka meneruskan momentum positif tahun ini. Penganalisis berkata keyakinan itu dipacu prospek ekonomi domestik yang kukuh selain pemulihan sektor pelaburan. Pasaran saham tempatan tahun lalu yang banyak dipacu kaunter saham teknologi dan pusat data dilihat terus rancak pada 2026. Indeks penanda aras FBM-KLCI turut berpotensi mencapai 1,740 mata menjelang akhir tahun. Ini bermakna Bursa Malaysia bukan pasaran domestik semata-mata, tetapi secara struktur adalah pasaran berorientasikan perdagangan dan juga pembuatan global. Sementara itu, perdagangan dan prestasi ekonomi lebih kukuh juga menjadi pemangkin kepada ringgit yang muncul mata wang terbaik Asia tahun lalu. Menurut unjuran awal firma IPPFA, ringgit mampu bergerak stabil sekitar 0.05 berbanding dolar Amerika tahun ini. Pengukuhan ringgit pada 2026 perlu dilihat sebagai isyarat kekuatan asas ekonomi dan keyakinan pelabur, bukan kehilangan daya saing. Ekonomi negara juga dijangka terus berkembang pada 4.5% tahun ini disokong kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 di samping pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Sementara itu, emas memulakan dagangan hari pertama tahun ini dengan kukuh selepas mencatat lonjakan luar biasa sepanjang 2025. Penganalisis melihat harga logam berharga itu kembali pulih selepas terjejas dengan aktiviti jualan hujung tahun. Ketua Penganalisis Pasaran KCM Trade, Tim Watcher berkata harga emas didorong kebimbangan terhadap konflik geopolitik dan prospek ekonomi Amerika Syarikat yang suram. Harga emas meningkat 1.3% kepada sekitar RM570 1 gram dalam dagangan hari ini. Ia kekal dekat paras tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, harga perak meningkat 2.8% kepada RM9.56 segram. Ini selepas mencatat paras tertinggi Isnin lalu. Untuk rekod, harga emas melonjak 64% sepanjang tahun lalu, lonjakan terbesar sejak 1979. Malaysia mampu muncul antara pemain utama bahan api penerbangan mampan atau SAF di rantau ini dengan sasaran pengeluaran 1 juta tan setahun menjelang 2027. Keyakinan itu bersandarkan dasar kelestarian selain pelbagai insentif disediakan kerajaan. Menurut laporan BIMB Securities, SAF penting bagi negara mencapai sasaran pengurangan pelepasan gas rumah hijau sehingga 80%. Ia juga selari dengan pelan peralihan tenaga negara dan agenda nyah karbon sektor penerbangan. Untuk rekod, sektor penerbangan menyumbang 2 hingga 2.5% pelepasan karbon global. Malaysia memiliki kelebihan kompetitif dari segi bekalan bahan mentah, khususnya daripada sisa industri sawit selain biomas peladangan. Ecoseries dan Petronas juga dikenal pasti peneraju industri SAF negara melalui projek di Johor dengan kapasiti sekitar 1 juta tan setahun. Persaingan dalam segmen kenderaan elektrik EV mampu milik di bawah RM100,000 dijangka menjadi tumpuan tahun ini. Penganalisis melihat pengenalan EV dalam julat harga lebih rendah berpotensi mempercepatkan penerimaan dalam kalangan pengguna. Menurut RHB Investment Bank, perkembangan ini juga berpotensi besar mengubah landscape industri automotif tempatan. Sebelum ini, harga jualan tinggi dan kebimbangan terhadap infrastruktur pengecasan dikenal pasti halangan utama penggunaan EV. Bagaimanapun, keadaan itu dijangka berubah apabila pengeluar tempatan mula memberi fokus kepada pasaran mampu milik. Beberapa model EV daripada jenama tempatan juga berpotensi menjadi titik perubahan penting. Skala pengeluaran lebih besar dan penurunan kos bateri secara berperingkat membolehkan EV ditawar pada harga lebih kompetitif. Bursa Malaysia ditutup rendah pada sesi dagangan hari ini. Pada jam 5 petang, FBM-KLCI turun 10.35 mata kepada 1,669.76. Kaunter rugi mendahului untung pada 592 berbanding 447, manakala 502 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut penganalisis saham Muhammad Siddiq Jantan, penurunan ini susulan kurang pemangkin dari pasaran. Sekian laporan Detik Niaga. Saya Fahmi Tajuddin. Assalamualaikum dan salam hormat.